Kita pergi cari ketenangan. Kat mana weh? Selesai dah breakfast kat Songkla, kita terus ke Satun Homestay. Jom hampa kena mai kedai ni. Hampa kena mai try cuba. Balik mesti try lah. Kena mai lain repeat lain nanti. Lain kali mesti mai, mesti singgah. Kat Thailand ni makan lah kat mana-mana pun, semua sedap. Tak kira kedai jual apa, dia tak sama dengan tempat kita. Dia baru dekat kawasan ni, tak ada atas-atas lagi. Kedai tadi kedai sup Kak Biah, area Songkla, 50km daripada border. Nampak raya jalan ni jalan besar sikit lah, jalan besar sikit. Tadi jalan sempit kan, bersusok-susok dengan kalut dia nampak nak pergi sekolah lah, dengan lori banyak. Cara pemanduan orang sini nampak macam tak macam tempat kita. Tempat kita kalau nak pergi kerja, kau belah bagan, kau belah naik jambatan memang kalut, kelang kabut kalau nak laju. Sini tengok apa relax. Jangan kata kalut nak pergi kerja, dan balik kerja pun kalut nak balik. Itulah antara kenangan aku selama 33 tahun kerja kat Selang Perai ni. DM ke Blip. Mentari ni dah panas. Problem aku sekarang ni, aku tak ada data. Apa-apa hal nak update kan, nak guna GPS memang tak ada lah. Tadi nak beli kan SIM card tu, SIM card RM25, tapi tak balik lah, besok dah nak beli lah kan. Lagi pun kat sini homestay pun mesti ada wifi dah. Kedai makan pun, kafe pun ada wifi. Boleh lah pakai saat ataupun tumpang hotspot mi. Jalan kampung pun 3 lane ni. Aduh, tapi taklah director sangat. Mungkin dia ada masa-masa tertentu yang jalan jam ni. Tu yang besar ni. Panas naik mata mengantuk. Skuter ni kalau naik memang mengantuk. Baru aku tahu skuter mengantuk. Berpuluh-puluh tahun lah aku naik motor, tak biasa lah naik skuter kan. Ni kat tahun ni lama 20 tahun dah ambil motor, 30 tahun dah ambil motor, 30 tahun dah ambil motor. Baru tahu skuter ni dia selesa, sedap, tapi dia mengantuk lah. Sebab dah tak apa, dia terlalu selesa, tak ada apa nak buat. Masuk Thailand ni motor kecil-kecil cukup lah. Bajai ke skuter kan, masuk motor besar-besar ni buat letih lah. Jalan Melayu dia tak sesak macam kat tadi. Jalan lengang sikit, jalan bulu perkampungan lah ni. SIM250 Evo berbaloi lah pakai SIM motor skuter ni. Boleh pakai X-Max lah, apa zone test lah kan. Kita mampu tekan ni, kita pakai ni. Yang ni pun dah syukur lah. Ni masuk daerah Satun lah, itu gerbang Satun. Bukan nak kata jalan kampung ni pun punya cantik luas. Ni kalau kat tempat kita ni penuh dengan geng-geng kayu basikal ni. Tengok dorang motor pun luas ni. Mai kot ni dia pun kata jauh. Aku rasa dekat 4 jam lah. Aku rasa duduk atas motor ni tak sampai-sampai lagi. Patutnya kalau kita nak main Satun ni, kita masuk ke Wang Kelian. Masuk ke Wang Kelian dengan kata dalam 25 minit dah sampai lah Satun, dekatnya. Tapi dah dapat info kata tanah motor dekat Wang Kelian, jalan tu masih ditutup, tak ada laluan lain lah. Tapi tak apa, kita ni jiwa mengembara, jauh pun tak apa, jadi duduk atas motor lah. Tengok tempat orang, nikmati keindahan alam. Ya, skuter ni minyak jimat juga. Dari tadi dah tengok gerak sikit kan. Memang untuk jalan jauh lah, baloi tak payah bawa minyak spare kan. Nak bawa minyak spare boleh motor SYM ni dia full tank dalam 12 liter, 12 liter dalam RM23 macam tu lah. Kalau macam isi full tank dari Johor
tujuan yang 110 container dia terus sampai KL tak polisi. Tapi aku tak bisa buat dia sebab lalunya kalau sampai di Tambun atau Sungai Perak akan isi juga minyak, isi kapal. Kat sini 1 liter mau RM5, 1 liter RM5 murah tau. Sebab tu lah banyak biker-biker semai sanggup pada dah bawa minyak spare kan, motor spare dan jimat dan kos. Dari segi makan dengan penginapan tu tak ada beza sangat lah. Lebih kurang lah. Minyak memang pasar lah kalau isi kat sini. Tengok dia pun steady lah, dia tak mengantuk lah. Aku mata tak lah celek. Tadi pun duk menyanyi atas motor, tak lagi mengantuk. Ni kalau jumpa pantai ni Haikoi ni, depan tu ada orang stesen minyak Niti ke, dia rehat sat minyak basuh muka lah. Ngantuk gila ni. Ni Abang Paul ni tengok ada Z9 pun naik skuter. Selesa dengan skuter kan, tambah skuter baru je dia pula. Lagi syok lah pula, owner pun syok lah. CF motor ni susah nak ride dah. LC tu kata dia best. Motor ni siapa ambil tu perjalanan jauh memang boleh. Ni presiden kita sanggup naik SYM padahal ada NC75 tu. Niat nak santai kan, santai. Oh lega, dah sampai stesen minyak satu ni. Tapi satu entah mana tak tahu. Satu perjalanan kami tadi dari Sub ke Abiah tadi 1.5 jam, sejam lebih lah. Dah pukul dulu 80 kilo dulu. Tak boleh. Kena tidur tak? Banyak lantai tu. Boleh tak pala lagi. Tak pala kaya lagi katanya. Kalau nak tak pula tu sekarang boleh duduk lah, cari je. Nak abang baring kan? Ni, tak kamera. Ni tak kamera. Satu yang dekat satu tu dia dalam 10 minit 15 minit ni. Atau lagi. Itu pekan dah lah, jangan tak nak sampai masuk. Jagalah yang ronda je. Tapi kita nak berehat dulu ni. Kita letih ni. Ini orang main berehat kan kita nak jalan. Tak ada tempat. Tidur tu tempat macam ni, ni. Tadi kan sampai tadi ada rest kan, ada tempat rest. Ada gerbang. Ada pakai. Tempat itu boleh lah, tak ada orang. Tak ada orang. Sini dia follow ada. Kasut koyak turun macam ni. Nak kena pijak ke? Tengok tu. Mana beli juga mat pasal jam dah beli. Yang ni. Betul? Nak program tu ke? Ada apa? Kita nak buka kedai tu depan tu lah. Bilang ni kita. Kedai-kedai tu ada kedai makan mah, kedai minum ada. Kedai minum kopi apa je mah. Dia ni dia tak jumpa buah hati dia hari tu. Dia tak tahu jumpa buah hati. Dia pandai buat cerita hari tu. Tak boleh. Dia kita boleh. Nabi cari tak bak bila nak main kan. Nabi. Nabi dulu. Kalau dia nak buat jam dia. Sekarang Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time.
tu takjub kan, tapi asal lama duduk atas motor. Tapi sebab jalan kita tak bisa lalu, lepas tu tak boleh laju kan, santai. Nak laju pun takut lah tempat orang. Jom kita tengok homestay. Boleh mandi lagi, lega sedang balik lah. Boleh samurai. Dari Bukit Kayu Hitam sampai sini 2 jam lebih lah. Minyak sekali pun tak topak lagi. Minyak tu banyak lagi. Kalau kita ride di Malaysia daripada Juru, saya mesti akan isi minyak di Sungai Perak. Sungai Perak. Ataupun kalau nak naik kamera tu mesti isi minyak di Petronas Pampulai. Itu motor KTM lah kan. Tapi kalau motor ni aku kan tak isi minyak lagi tu. Jimat mungkin tak laju. Sepanjang perjalanan aku tak jumpa lagi ya jalan apa tampung macam kat tempat kita ni. Tempat kita bertampung-tampung kan, bulat sana, ujung sini tak ada. Sini kalau dia jalan elok buat baru tu tak ada lah tampung-tampung. Tapi kalau aku tempat-tempat lain, daerah lain kau rasa ada aku sikit-sikit kan. Kita tahu panjang jalan ni tak jumpa lagi lah yang tok-tok tu kan. Ni CF motor ni kira boleh ride kali ni, kira ride susah. Dia ni susah ni nak ajak ride. Ingat ni pun dah 5-60 kali ajak ni. Tu kali ni dia nak ikut. Tu lama tak jalan dah, betul lah. Last satu ride dengan dia pergi Koh Samui. Ride kali ni kami tak booking homestay lah, walk in je. Kat mana sampai, kat mana letih, kat situ kita tidur. Kawasan ni jauh lagi lah dari laut. Dia tengah-tengah satu ni. Kalau di tepi laut rasanya harga mahal sikit kot. Sini mungkin kurang sikit lah. $1,200 baht untuk 5 orang. 2 bilik. Rumah kakak kayu, 1 bilik 1 hall, 1 bilik. Tapi boleh ikut untuk 5 orang lah. Ada katil tambahan, tulang tambahan. Siapa yang istimewa dapat katil Istimewa tu kena bayar lebih Kawasan ni kalau nak deal apa-apa macam susah sikit dah. Tak ramai yang boleh cakap Melayu. Kalau boleh cakap pun dia faham sikit-sikit lah. Jadi terpaksa guna Google Translate. Ini boleh masuk 5 orang? 3 orang. 3 orang. Dari itu 6, 2 orang. Ini ya? Ini tu 2 orang. Ini 3 orang. 3 ni tak? Ya. Ini? Ya. 3 kan? Ya. Oh, ya. Apa beza? Dia Satu ini dengan tu ni. Ya. Mana? Lepas tidur tak ada ah. Tidur ni. 1,200. Ya. 200. Boleh itu berapa? 5 orang. 5 orang. Ya.
1,200. Kalau kita ambil 2 bilik, jadi lebih kurang kok. Ha. 50, ni 550. 560. Ha, campur tu jadi 1,000 lebih kok. Ha? Kita dalam tu. Satu. Sekarang depan sikit ada satu geopark yang kita kira kan. Kau boleh tinggal situ supaya kita nak boleh pada siap orang. Boleh ya? Boleh dekat ni. Boleh dekat ni. Macam ni? Apa dah? Apa dah? Yang ni malam. Nice. Wow. Ada ke? Wah, muka kecil lah. Nampak dia tak telefon kan? Ha? Nampak dia tak telefon kan? Scan. Keyboard dia nak dekat. How to doing? Aduh, drink. Nak minum pun tanya aku. Wajib piti ya. Aduh. Ini kau yang asal dulu. Lepas tu minum slow. Rasa hikmat dia form lah. Rupa dia. Oh. Menikmati piti kan? Ni kotak dah. Makan minum je. Kotak dah sama. Makan dia. Rasa coklat. Oh, atas tu, layer atas tu macam buih form. Memang rasa. Lepas kita habis buih tu, baru kita rasa ayak dah. Coklat aku ada coklat. Baru rasa ayak biasa lah dan ayak kan. Atas ni dia macam kenyal macam form lah, macam buih-buih tu. Buih coklat lah. Buih rasa coklat. Aku minta coklat. Ayak gagal. Dapat ayak 10. Ke? Ha. Cina. Cina. Balik dah kira balik tu. Berit lah. Betul. Semua berit. Semua berit. Tadi semua ada 130 baht. Murah tu. Sebab ayah kami tu dah 50 baht, 50 baht dah 50 baht lah. Ayak uai ni lah. Ayak kita berit. Ayah uai tu dah 40 baht ke? Oh yang kita 30 baht. 30 baht. RM3 lah. RM4 lah.
Panggil kau. Panggil kau. Dia kira dua kau apa? Kira dua satu. Minum apa eh? Na 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 no. Mari marilah ikut. Di sini ku nikmati haruman alam. Daripada pagi hingga ke malam. Na 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 no. Mari marilah ikut. Di sini ku nikmati haruman alam. Daripada pagi hingga ke malam. Inilah homestay kami. Masuk. Tilang. Hall ni. Hall dengan kita ada. Tapi tu ada orang ni. Yang korang 5 orang itu orang. Ini kalau bawa ini mes. Mesti tak ikut lah. Lama tanpa dekat ni. Jalan-jalan. Toilet lah. Toilet.